Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan pembentangan individu bagi subjek pameran koleksi SCM 2083. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah Rimba Bijak, Kearifan Orang Asli yang Menghidupkan Alam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Nurhani Syafiqah binti Jusuf, nombor matrik C22A0313. Tema pameran yang telah saya reka ini ialah kearifan tempatan orang asli, iaitu mereka memiliki pengetahuan tradisional yang mendalam tentang hutan dan alam sekitar yang diwarisi sejak turun-temurun. Selain itu, mereka juga mempunyai hubungan simbiotik dengan alam, iaitu mereka mempercayai bahawa manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling bergantung dan perlu dijaga. Akhir sekali, tema bagi pameran ini ialah budaya dan adab dalam pemeliharaan alam, iaitu mereka menghormati alam dengan mengadakan upacara ritual dan adat sebagai satu entiti yang hidup dan berjiwa. Seterusnya ialah naratif utama pameran. Naratif utama pameran ini diadakan ialah Rimba Bijak ini dapat mengungkapkan kebijaksanaan ekologi dan budaya orang asli yang hidup selaras dengan alam semula jadi. Selain itu, pameran ini direka khas untuk memberikan penghormatan kepada pengetahuan tradisional, iaitu adat resam serta cara hidup lestari yang diamalkan oleh orang asli secara turun-temurun. Subjek yang diterapkan di dalam pameran ini ialah seni simbolisme alam budaya orang asli, iaitu seperti ukiran kayu, ukiran badan yang menggambarkan flora dan fauna. Seterusnya ialah teknologi lestari orang asli, iaitu alat pertanian yang direka khas yang mesra alam. Bentuk penyampaian pameran di dalam booth pameran ini ialah pameran artifak asli, iaitu acar yang digunakan di dalam upacara dipamerkan di dalam booth ini. Selain itu, multimedia interaktif, iaitu mempamerkan video dokumentari mengenai cerita lisan tentang kehidupan orang asli. Selain itu, audio visual immersive, iaitu audio dipasang di booth ini untuk diperdengarkan kepada pengunjung tentang bunyi rimba atau suasana hutan. Dan akhir sekali ialah QR code, iaitu penggunaan barcode QR untuk maklumat yang lebih terperinci kepada pengunjung yang datang ke booth ini. Reka bentuk booth pameran ini adalah seperti yang berikut. Pandangan sisi untuk booth pameran, pandangan hadapan untuk booth pameran dan pandangan tepi belah kanan untuk booth pameran. Jika dilihat di dalam booth pameran ini, terdapatnya 3 keping poster yang digantung pada dinding booth pameran. Selain itu, terdapat juga TV yang memamerkan dokumentari tentang kehidupan orang asli. Selain itu, di hadapan pintu masuk booth pameran terdapatnya 2 arca yang asli. Selain itu, terdapatnya juga QR code scanner untuk digunakan untuk pengunjung. Kesimpulannya, daripada pameran ini, ianya dapat membuka mata orang ramai terhadap satu kebenaran yang diabaikan, iaitu orang asli bukan sekadar penghuni, tetapi mereka juga merupakan penjaga alam yang diwarisi secara turun-temurun.